Perjalanan pulang seorang tukang rumah berakhir tragedi apabila dia maut selepas motosikal ditunggang terbabit kemalangan dengan sebuah lori yang membuat pusingan U di jalan lintas berhampiran Metro Town di Kota Kinabalu malam 30 Disember. Dalam kejadian jam 7.59 malam itu, lelaki berusia lingkungan 50-an dipercayai dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Penampang selepas selesai menjalankan kerja pembinaan rumah di Kota Belud bersama anak dan menantunya. Lebih menyayat hati, barangan keperluan seperti sayur-sayuran yang dibeli untuk keluarga dilaporkan bertaburan di jalan raya selepas kemalangan berlaku. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda berkata, kemalangan membabitkan sebuah lori jenis Nissan dan motosikal jenis Honda Wave. Beliau berkata polis menjalankan siasatan di lokasi kejadian dan menahan kedua-dua kenderaan terbabit untuk pemeriksaan lanjut. Katanya siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 atau Pengangkutan Jalan 1987.